Apakah aktiviti atau latihan di rumah yang saya boleh buat untuk bantu anak improve dalam bahasa Inggeris? Memang ramai sangat parents akan tanya kami soalan ni. Well, sebenarnya benda ni mudah. For example, salah satu benda yang boleh buat adalah reading activity, di mana kita duduk dengan anak tadi spend a few minutes, dalam 5-10 minit untuk buat bacaan bersama. Dengan cara ni kita boleh bantu improve sebutan, pronunciation dan juga bimbing dari segi vocabulary anak. Another thing you can do is an English speaking day. Contoh, memang kami dah cadangkan kepada ramai parents dan alhamdulillah hasil atau feedback daripada mereka sangat positif. Another thing you guys can do is an English speaking day. Contohnya kita set dalam seminggu satu hari yang khusus untuk speaking. Jadi sepanjang hari tu kita akan bercakap dalam bahasa Inggeris, kita akan praktis bahasa Inggeris bersama anak. Dia di sini adalah untuk lebihkan pendedahan kepada bahasa Inggeris, untuk bantu anak improve dengan lebih cepat. So sama ada kita set satu hari untuk praktis bahasa Inggeris atau secara harian. Kami cadangkan set satu hari dulu. Jadi ramai parent dalam program yang buat cadangan ni dengan anak mereka. They came back to us and they said anak-anak dia lebih banyak menunjukkan interest dalam bahasa Inggeris, improvement dia lebih efektif dan lebih laju. Ada yang siap ingatkan parents tadi kalau terlupa, today is English speaking day. Jadi dengan cara ni, apabila ada lebih pendedahan sama ada melalui pembacaan bersama anak atau satu hari yang khusus untuk English speaking day, the idea is the more exposure and the more practice yang diberi kepada anak tadi, insyaAllah lebih cepat mereka boleh improve dalam BI. DEKE, kami pakar dalam bantu pelajar sekolah menengah skor A dan akhirnya confident speaking, aka santai tapi professional. Klik link di bio untuk info lanjut.